Ini kerja tuan-tuan semua untuk jihad fisabilillah. Baik, untuk malam ni khususnya kita jemput Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Abdullah Khairi bin Haji Harun pada malam ini. InsyaAllah kita nak memperdengarkan satu tajuk yang cukup famous, bukan sahaja di Pulau Pinang, bukan sahaja di Kelantan, bukan sahaja di Selangor, bahkan seluruh Malaysia, bahkan seluruh ASEAN pun suasana ada apa dengan hudung ni sudah berleluasa. Jadi kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang mencintai Islam, sebagai orang yang mencintai nur cahaya Allah Subhanahu Wa Taala di akhir zaman ini, supaya tidak lumpuh, tidak tenggelam, insya-Allah kupasan pada malam ini kita akan mendengar ada apa dengan hudud, ada apa dengan syariah Islam, ada apa dengan hukum akam Islam yang nak dilaksanakan di Kelantan, dan apa masalahnya orang bukan Islam duduk sembang, duduk cakap, ada apa masalah mereka. Hukum akan ini bukan untuk mereka, tapi untuk umat Islam seluruh dunia, rahmatan lil alamin. InsyaAllah saya tak nak cakap panjang. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Abdullah Khairi bin Tuan Haji Harun untuk menyampaikan ceramah pada malam ini. Majlis dengan segala hormatnya dijemput dan dipersilakan. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ja'alna khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم. Yang saya kasihi pengacara majlis yang berusaha pengurusi dan ahli jawatan kuasa Surau Al-Kausar Sungai Duri, tuan-tuan sidang hadirin muslim-muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, mai malam ni saya mai di Sungai Duri ni, dan sampai keluar tuan-tuan, pertama kali aku semayang tepi longkang basah habis kan. Alhamdulillah. Dan ini satu perkembangan yang cukup baik, dan tajuk malam ini cukup yang selalu disebut mutakhir ini berkenaan dengan hudud. Hudud ni tuan-tuan, saya baca ayat tadi, wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai cara hidup dia selain daripada Islam, maka tidak diterima di kalangannya, maka dia di kalangan orang yang rugi. Sebab itu tuan-tuan kena ingat, Islam ini terbina dengan 4 faktor utama. Kita kena tahu, kalau tak ada 4 faktor ini, maka dia belum tentu sebagai seorang Islam yang sempurna. Pertama, terbina akan Islam, dia ada syariat, iaitu pertama dari segi ibadah dia. Ibadah kena Islam, dan terbina ibadah ini dengan 5 rukun dia, iaitu rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5 kan? Ada 5. Pertama, syahadatain, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap ni benda yang cukup penting untuk masuk Islam. Kalau tak mengucap, masuk dia walaupun dia sebut la ilaha illallah, tapi dia tak tasydikkan dalam hati dia bahawa aku mengaku bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dia tak mengaku bahawa Tuhan yang disembah yang layak disembah Allah, maka dia belum tentu Islam. Maka dalam ibadah dia ada 5 rukun. Pertama, mesti syahadatain, ada 2 kalimah syahadah. Yang kedua, sembahyang. Hang sembahyang macam mana pun, kalau hang tak mengucap, sembahyang tak terima. Ingat, hang tak masuk Islam, hang main sembahyang dekat masjid, sembahyang tak terima. Sebab apa? Syarat pertama mesti mengucap masuk Islam.
Yang kedua, yang ketiga apa dia? Berpuasa bulan Ramadan. Hang puasa, Cina puasa, tapi dia tak mengucap, tak terima puasa dia. Kemudian apa? Zakat. Keluar zakat kan, tetapi dia tak Islam, tak terima zakatnya. Kemudian haji. Tuan-tuan tengok, 5 komponen ini menandakan ibadah. Mengucap, kalau dia sembahyang dia Islam, terima sembahyangnya kerana dia Islam. Dia puasa, ada orang puasa tuan-tuan tapi tak sembahyang. Dia kena ingat, as-salatu imanuddin, sembahyang itu tiang agama. Man aqamaha aqamaddin wa man tarakaha hadamaddin. Sembahyang itu tiang agama. Siapa diri sembahyang, diri agama. Siapa tak sembahyang, meruntuhkan agama. Ingat, ada orang puasa tapi tak sembahyang. Dia pelik. No? Kita tengok puasa bukan main, tapi sembahyang tak. Kenapa puasa? Pada semua orang puasa. Kenapa sembahyang? Ada orang tak sembahyang. Puasa boleh, sembahyang tak. Sebab itu tuan-tuan kena ingat, ibadat yang kita buat ini bergantung dengan niat. Ada orang tuan-tuan, dia bangun pagi pukul 4, pukul 5, pukul 6, pukul 8 dia tak boleh duduk dah, lapar. Dia lapar tak kira dah. Tapi kalau dia bangun, aku nak puasa hari ni, niat dia nak puasa, dia boleh tak makan 14 jam. 14 jam tak makan. Berarti apa? Dia niat nak puasa. Ada orang tuan-tuan, kalau dia main hari ni, aku main nak ngaji, dia akan main ngaji. Dia main duduk depan macam abang-abang kita. Tapi ada bukan niat nak main ngaji, main nak record. Dia record semua apa aku cakap tadi. Kan? Ada duduk belakang-belakang. Ada. Tengok. Aku bukan macam jebuan tu dia. Atau macam ni, bergantung pada niat tuan-tuan. Ada orang bangun pagi, dia Allah niat nak puasa, dia boleh puasa. Ada orang bangun pagi, dia boleh makan. Sebab apa? Dia tak niat. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, puasa kita akan terangkat jika dia dirikan sembahyang. Lepas puasa apa? Zakat. Dia keluar zakat, bantu merata, tapi puasa tak, sembahyang tak. Agak-agak boleh tak? Tuan-tuan kena ingat, setiap ini bergantung. Dia ada related bergantung. Dan yang kelima, haji. Dia pergi haji, tapi sembahyang tak, pergi buat haji lah. Agak-agak terangkat tak? Sebab tu ibadat kita kena ada 5 ini. Kalaulah sembahyang ada cara terbatas sembahyang. Contohnya apa? Sembahyang kita, Allahu Akbar, kita tahu kiblat belah ni, kita hadap kiblat belah sana, agak-agak sah sembahyang kita? Tak sah. Sebab tahu, tapi kita tak tahu. Tak tahu tak mana kiblat, hantarlah ke mana pun, tak apa. Ingat, dia ada syarat dia. Sembahyang kita boleh terbatal. Contohnya, kita kentut. Jika ada sembahyang, pun batal. Ada orang tanya saya, Ustaz, pasal apa kita sembahyang kentut batal? Kita pergi ambil wudu, basuh muka, basuh tangan, lepas tu basuh kepala, basuh kaki. Yang kentut pungkok, pasal apa ambil basuh muka? Tuan-tuan nak jawab dia. Dia kata sepatutnya basuh pungkok kan? Basuh-basuh habis sembahyang. Saya nak tanya tuan-tuan, selalunya bila kita sembahyang kita kentut pun, ataupun tuan-tuan duduk ni, tuan-tuan kentut pun, tuan-tuan tutup kat mana? Tuan-tuan tutup pungkok ke tuan-tuan tutup muka? Ada tak? Dengar? Pun, tutup pungkok. Itu nama dia gila babi. Bila kentut tutup muka, maka diturunkan fa'usilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Bila terbatal wudu, syarat basuh muka. Sebab apa? Muka ni perhiasan dunia. Kemudian tangan, usah kepala, kaki. Alhamdulillah, kentut batal sembahyang. Kena ambil wudu. Wudu wajib ke sunat? Wajib kan? Wudu sunat, betul tak? Tapi nak sembahyang kena ada wudu, menunjukkan wudu wajib. Ayat haruskah sunat wajib? Ayat harus. Tetapi kalau tak ada ayat, tak ada ambil wudu, ayat menjadi wajib. Begitu juga baik tak ada telaga haruskah sunat wajib? Telaga harus. Tetapi nak ada ayat, mesti ada telaga. Bila ada telaga, tuan-tuan, alhamdulillah, tak ada telaga, kena cari telaga. Mencari telaga itu adalah wajib. Ya, ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Tidak ada suatu benda pun bila dia kait dia akan jadi wajib. Sebab tu tuan-tuan kena ingat. Sekarang kita duduk dalam negara Malaysia. Negara Malaysia ini tuan-tuan nak tegak hukum
boleh. Kita kena cari jamaah Islam. Bila cari jamaah Islam, cari jamaah tu wajib tak? Dah, harus dia. Tetapi nak tegak, duduk dalam jamaah. Bila duduk dalam, bila kata harus, tak ada jamaah, tak boleh, maka duduk dalam jamaah menjadi wajib. Apa sini tak isi borang dia nak dengar? Isi borang wajib. Nak tegak hukum Allah, kena ada jamaah. Bila ada jamaah, maka kita boleh tegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nak menang. Dia kata nak tegak, ada jamaah. Jamaah masuk pihak raya, tiba-tiba tak menang. Kita nak menang ke dia, kita kena buat macam mana? Kena pangkah dia. Maka pangkah juga menjadi wajib. Kita kena ingat ni, dia ada satu sekali. Macam juga sembahyang. Bila faham macam ni, sembahyang tuan-tuan ada perkara membatalkan sembahyang. Ni puasa, korek hidung batal. Ulama kata tak batal. Bila tak batal, esok puasa dia korek dia kau, dia gelintir-gelintir. Saya kena kelang tu ada tuan-tuan. Apa nama manager saya, nama Fujimori. Dia korek dia pun mulut. Saya tanya dia, how about the taste? Atau ada dinner? Very good dia kan. Sedap, lemak krim disukai ramai. Aku tak pernah tengok orang makan di hidung tuan. Tapi jemput tu ke darah tuan. Korek di hidung, batal tak puasa? Tak batal tuan-tuan. Ini tak disebut rongga. Kecuali hampa masuk sampai ke dalam tu, batal. Tengok, puasa ada perkara membatalkan. Makan dengan sengaja, batal. Batal. Puasa ada perkara membatalkan. Tengok. Zakat ada perkara tak terangkat zakat. Contohnya, kita bagi dekat orang kafir, terangkat ada zakat? Tak terangkat. Haji juga membatalkan haji. Macam mana? Kita tak niat di miqat. Ataupun kita nak pergi umrah, tak niat di miqat. Kita kena bayar dam, kena niat semula. Ada perkara membatalkan. Contohnya, kita pakai kain ihram, kita tak mau pakai. Kita pakai baju berjahit. Tuan-tuan, kita kena bayar dam, membatalkan umrah kita atau haji kita. Ni semua ni ada perkara membatal. Ni syahadah ada batal. Syahadah boleh batal tak? Boleh. Jika sekiranya dia kata apa? Dalam Malaysia ni tak boleh laksana hukum hudud. Pasal apa? Sebab kita masyarakat majmuk terbatal akidah dia. Ni dia ada sangkut ni nama. Apa faham tu? Tu baru mukadimah weh. Tuan-tuan pakai lah hudud-hudud zaman Nabi tak apa. Jika orang Melayu mana boleh dia sebut macam tu. Ni terbatal akidah dia. Macam sembahyang, macam puasa, macam zakat, macam haji. Jaga. Tapi kalau kita tak mengaji, memang bodoh piang. Kita tak tahu apa nak sana apa. Lah ni kita duduk Malaysia, tak payahlah. Dia tak mengaji, dia saja cakap, itu mungkin boleh dimaafkan. Tapi saja-saja cakap, mana boleh pakai hukum Quran ni? Quran ni zaman Nabi tak apa. Lah zaman time teknologi, zaman WhatsApp, zaman Twitter, zaman Instagram, tak perlu pakailah Quran ni. Dia kata macam tu, terbatal akidah dia. Bila terbatal, ingat 5 komponen ini menyebabkan asas ibadah kita. Okey, satu. Yang kedua ialah sistem muamalat. Terbina Islam ini dengan 4. Pertama ibadah, yang kedua muamalat. Contohnya sistem jual beli. Kita kata tak payahlah beli ni, jual beli ni, terlibat dengan riba pun tak apa. Jaga bang. Kita dalam Islam jangan sebut. Kalau kita tak tahu, tak apa, boleh dimaafkan. Tapi kalau kita tahu, terlibat juga, jaga. Lagi apa? Sistem jual beli, sistem pinjaman, sistem hutang, sistem apa nama pajak gadai. Kalau boleh terlibatlah dengan sistem Islam. Itu sistem muamalat. Yang ketiga, sistem munakahat. Kita menikah, alhamdulillah ikut peraturan Islam. Ada mas kahwinnya, angkat nikah, pegang. Aku nikahkan dikau, berwalikan aku dengan mas kahwinnya. Kita pun, aku terima nikahnya. Tapi orang Melayu ni tak ngaji kan. Orang Arab, qabil tu nikah. Senang aja. Aku terima nikahnya, sudah. Kita aku terima nikahnya dengan mas kahwinnya RM2,001 tunai. Kena sebut satu nafas. Orang putih, dia mengaji tak? Bila angkat nikah, dia kata apa? I do tu terima tak? Kita orang Melayu, kena tengok cuti mata Pak Imam tu. Aku nikahkan kau berwakilkan wali bapa kau kepada aku dengan mas kahwinnya RM1,001 tunai. Bila tunai kau tahu aku terima nikahnya, aku tahu.
Itu sistem munakahat orang Melayu. Islam, aku terima nikahnya seperti tersebut. Boleh terima tak? Saya pernah tuan-tuan jadi saksi kepada seorang gagak. Gagak siapa ada tak? Ni dengan orang kita main ni belah telur ni, mereka kena sekali lah. Hang kalau boleh sekali lah. Okey ustaz, dia dah cuma try tengok. Dia try saja, aku terima nikahnya seperti tersebut. Saya kata tersebut sudah lah. Kira dia tu kawan pia Tok Kadi ni, tuan-tuan dia angkat, alhamdulillah aku nikahkan dikau berwakil walikan bapaknya kepadaku dengan mas kahwin sekian tunai. Kawan pun aku terima nikahnya seperti tersebut. Tersebut tu macam Kadi sebut lah. Ada saksi belah mereka kata tak sah. Saya kata sah. Dia kata tak sah, tak sah. Sebut-sebut tak boleh. Kena sebut mas kahwin. Bila sebut mas kahwin, kawan gagal. Tuan-tuan bayang tengok kan, Tok Kadi aku terima tunai aku terima nikahnya 16 kali tak habis sampai Tok Kadi kata kita mandi kolah dia. Bang, munakah Islam senang je. Aku terima nikahnya seperti tersebut, sah dah. Tapi kita menyusahkan, terutama apa? Ni Tok saksi, saksi ni munakah Islam, saksi macam mana? Saksi mestilah seorang yang sembahyang. Wali pun sama, orang yang sembahyang tak tinggal. Itu sistem munakah Islam. Kita ikut sistem munakah Islam. Mahar itu penting. Kita belanja penting. Orang Sungai Duri orang itu agak-agak orang perempuan ni berapa itu? Sungai Duri apa? 1,000. Itu janda anak 4. Berapa agak? Anak-anak lah berapa? 10,000. Tak jatuh. 10,000 mampu kan kami guys. Makan kangkung dia dah hari lah. 10,000. Tu tak masuk GST. Tak masuk. Baru ni saya agak nikahan. Dia kata ustaz berapa? Saya kata 9,200 telah termasuk GST. Dia gelak habis. Betul tu baru lagi istihar GST. Tuan-tuan bayang 9,000, 10,000. Dalam Islam mahar yang penting. Mahar berapa? Kalau boleh murahkan sistem munakahat Islam. Murahkan berapa? Kalau boleh letaklah 3,000 lah. Boleh lepas cincin sebetul ke 2 betul. Kita letak belanja. Kunuri agak patut lah. Anak saya mudah lah. Aku letak 5,000 lah. Abang nak main murah lah. Tapi semua habis lah. Lupa orang tu bayar. Tak ada harapan. Segak macam aku lah. 18,000 tu itu saja murah lah. Murah-murah kan. Tapi syarat mesti 30 juzuk Al-Quran. Boleh? Berapa juzuk lah? Tak ada harapan lah. Mai 30 juzuk saya try. Boleh? Bayar 5,000 sudah mas kahwin. Halal tuan-tuan. Anak bagi-bagi, tahun bagi sudah. Tak ada duit sangat. Kita buat pulau udang nak ketui. Islam ni mudah lah. Ni pasal 10,000 tu dia nak buat RM10,000 kan. Bagi mudah aja. Sistem munakahat Islam. Kita nak Islam. Betul. Ibadah, muamalah, munakahat. Yang ada yang keempat lagi, nama jinayat. Jinayat inilah yang kita dok tolak tadi. Ibadah kita ikut Islam, muamalah ikut Islam, munakahat ikut Islam. Tapi main jinayat tak mau. Weh, kalau tolak satu, ingat sistem Islam ni tak sempurna. Kena bagi sempurna tuan-tuan. Jinayah inilah yang dikatakan hudud ataupun had sepadannya. Bila kata hudud, dia ada qisas dan takdir. Tuan-tuan kena faham. Kata seorang ulama, apabila dilaksanakan akan hukum had ini, hukum hudud, maka manusia akan terjaga dalam 5 perkara. Pertama apa? Pertama, dia akan menjaga agama dia. Contohnya, tuan-tuan Islam sekarang, mana tahu tuan-tuan anak cucu kita 10 tahun akan datang, dia angkat tangan, Ustaz, saya tak mau Islam. Macam mana kita nak ambil tindakan? Kita kena ada hukum had hudud ni. Orang yang keluar Islam, sebab tu orang nak masuk Islam, kita kena habaq ada Islam macam ni, Islam macam ni. Kalau dia masuk Islam, kita habaq ada hang tak boleh keluar. Kalau hang keluar, hukuman had yang kena ialah bunuh. Dia kata mana adil? Saya nak habaq tuan-tuan.
Kita duduk di Malaysia, ada undang-undang jalan raya. Jalan raya kita akan bawa belah kiri. Undang-undang di Amerika ataupun di Mesir bawa kereta belah kanan. Dan yang drivernya belah kiri. Tuan-tuan bayang tengok, tuan-tuan pergi dekat Mesir, tuan-tuan kata, aku tak mau ikut, aku nak ikut undang-undang Malaysia juga. Bawa belah kiri. Macam mana jadi? Pelagak bumbang belakang. Pergi di Mesir, kena ikut undang-undang Mesir. Sebab di Mesir, kita bila dah masuk Islam, tuan-tuan kena ikut Islam. Sebab tu bagi tahu kepada orang yang bukan Islam, bila masuk Islam, kena ikut Islam. Keluar, kena ada hukuman had. Orang yang keluar dengan Islam, tuan-tuan, selepas dididik, dia nak keluar juga, kita boleh pancung dia. Undang-undang Islam nak membeli hara agama, tapi boleh tak? Nak beli hara macam mana? Tak ada hukum. Hukum tak ada, keluar Islam. Tengok baru ni apa? Dia nak jual apa? Apa jual tak? Apa nama jual tak? Angelina Joy, Julina Joy, apa? Empok pun tak tahu dah. Empok buat ayun ni. Julina Lina Joy. Lina Joy, tuan-tuan, dia tu Islam, akhirnya keluar daripada Islam. Apa tindakannya? Tak ada hukum hak. Patutnya orang macam ni kita terlibat diri tu, nak keluar juga, pancung dia. Sebab dia tak jaga Islam yang dia dah ambil. Contohnya Asia Pak Bukhari masuk Islam dah, belajar Islam, mak pak dia Islam, ngaji sekolah agama, istihar jadi Kristian. Apa tindakan dia kena buat? Tak ada hukum had kat dia. Bebas dah dibawa oleh Hindu pergi mana pun. Sebab itu hukum had hudud ini untuk memelihara agama. Yang kedua apa? Untuk memelihara nyawa. Contohnya dekat Sungai Duri ni, tiba-tiba ada orang masuk dalam rumah kita, bunuh kita. Macam mana kita nak buat? Kita kena ada hukum had. Tangkap dia, tuan-tuan, bicarakan dia, jatuhkan hukum. Tiba-tiba, tuan-tuan, waris dia kata apa? Oleh kerana yang curi ni, yang bunuh ni, adik-adik kami dengan ini memaafkan dia. Dalam Islam, terbatal hukum tersebut. Terbatal hukum sebab memaafkan daripada keluarga dia. Tapi kalau dia memang bunuh tu dengan sengaja, maka hukum hudud untuk memelihara nyawa, kita pancung dia juga. Tapi mestilah dengan adil. Yang ketiga, menjaga akal. Hukum had ini menjaga akal. Tak benarkan siapa di kalangan kita minum arak. Minum arak tak boleh. Pegang, minum. Dapat tangkap, hukum had kada. Mesti 40 rotan. Rotan dia. Tapi boleh tak sana tak? Tak ada, tuan-tuan, sebab tak ada hukum. Sama juga dengan dadah. Dia baca ustaz dadah. Dadah ada dalam Quran tak? Baru ni ada seorang anak murid saya. Ada ustaz, dia kata. Antum baca tak? Dia kata apa? Fi amalin mumaddadah. Dia kata tu bukan dia. Tu disebut fi amalin mumaddadah. Masuk lain. Tu dadah tak betul. Apa dia membuat silap, tuan? Hukum dadah dikiaskan sama dengan hukum arak juga. Jika sekiranya membening dan memabukkan, hukum dia sama. Contohnya, arak kita ada banyak. Ada heroin, morfin dan sebagainya. Bagaimana hukum daun ketum? Daun ketum macam mana? Daun ketum kata ulama, jika sekiranya dijual daun saja tak apa, diproses kemudian diminum, memabukkan, haram tetap sama dengan arak. Hukum dia sama. Tapi kita dah laksana dah. Cuma salahlah ada wacana kan, hukum tak ada. Sebab itu hukum hudud ini menjaga akal kita daripada benda yang tak elok. Kalaulah tuan-tuan anak kita minum arak, problem. Sebab itu dijaga juga. Macam mana dengan rokok? Hukum rokok macam mana? Boleh tak? Hukum rokok, ulama fatwa dah haram. Haram juga. Dia berkata ustaz, kalau nak isap juga haram dia dah. Isap dengan anak ketahuan. Isap lah nak buat macam mana? Nak buat kena nak isap. Yang keempat, hukum hudud juga. Untuk apa? Membela keturunan. Tak boleh tuan-tuan berzina ikut suka. Pergi jumpa perempuan, pergi tepi sebab entah. Keluar anak, bin siapa. Tak boleh. Ada hukum hudud, kena laksana dia.
untuk jaga keturunan. Anak ini mesti ada bapa dia, mak dia, kemudian dah sah kahwin, kemudian mereka ini duduk sekali, dan kedua anak itu dibil dengan bapa. Bila bapa, ini keturunan dia, nasab dia. Kalau dah ada hukum hudud, maka anak ini terpelihara. Sebab itu kalau boleh abang-abang carilah akan isteri yang salihah. Dia berjumpa saya, Ustaz, alhamdulillah Ustaz dapat dah. Dia tak dapat macam mana? Salihah dinding. Salihah dinding tak jadi. Dia mesti salihah. Semayang tak tinggal, hormat suami, hormat mak kita, ayah kita, makan dia jaga elok, dia merendahkan suara bila bercakap dengan kita. Itu isteri salihah. Ni jumpa kita, bang, tu bicara. Awak duduk. Itu takut bini dia kan. Isteri salihah, dia jaga semayang, dia jaga ibadat yang lain, dia jaga hormat kita. Bang, orang perempuan ni dia ada ucapan ni, saya nampak. Kalau dia guna lemah suami, tak percaya, kakak gunalah. Bila suami marah, sahabat guna nada paling rendah. Kan, kalau suami, hoi, matahari, kakak gunalah. Bang, belum lagi. Dia lemah tu kan. Ini dah kawan tu tengah berak setelah dari itu, kawan nak panggil makan. Bang, siap. Kawan tengah berak, naik balik. Terkejut bang. Itu macam mana? Ni, isteri salihah merendahkan suara. Kakak balik dah salah. Balik. Bang apa? Malam ni bukan malam Jumaat. Malam ni malam apa dah? Malam baru tengok mereka tahu Hamid tak tahu apa. Mereka hafal malam Jumaat, Hamid tak tahu. Hamid buat apa? Cap tangan lah. Dia duduk depan dia kena orang dulu. Ni menjaga keturunan kita. Anak-anak kita salihah. Anak isteri kita suami. Sebab tu suami saya psikologi bang. Kita nak lahirkan orang yang baik. Sebab hukum hudud tak laksana. Jadi macam mana? Kita kena didik diri kita, keluarga kita. Suami yang terbaik ialah suami yang mampu menjadi pendengar. Pendengar tuan. Ni tuan-tuan ni, saya boleh ceramah ni, tapi belum tentu orang boleh dengar. Ya. Tapi orang boleh dengar, memang hebat. Ni kakak dia buat, sambil duduk dengar ni, dia hebat lah. Tapi sambil duduk dengar, bijak macam. Lepas tu, lena. Jangan lena. Woi! Dia ingat nama dan kejut lagi dia tunggu semua tu. Tuan kuliah duduk sebelah saya kejut juga. Tuan-tuan, suami yang terbaik, pendengar yang baik. Sebab tu saya nampak pendengar yang baik. Kakak, kalau ada suami pendengar yang baik, bagus. Dia tak cakap banyak. Bila kita cakap banyak, bang, Ustaz keluar beli ceramah, dia syok. Kita pendengar yang baik. Tu dia ceramah, dia kata orang tu. Oh, kita meluat je. Saya kan, isteri saya berdekat, saya kata apa? Saya terus syok. Kalau bini saya berdekat, macam lagu embun pun takkan mampu. Macam lagu. Kalau dia tak berdekat, aku tak elok je. Tolong berdekat. Tapi saya satu yang saya tak boleh sabar. Apa dia? Bila bini saya shopping, oh, aku cukup tak sabar. Sebab apa? Saya cerita tuan-tuan, bini saya masa dia menikah kan. Masa menikah saya lah. Bukan dia menikah mana, dia menikah saya. Masa tu bulan Ramadan, kita bawa api dekat Sungai Tani tu kan kedai banyak. Kita barang kain murah bang. Aku ada 12 ringgit bilang kupang. Tapi kita pergi tengok kedai depan boleh tak? Saya baru nikah. Sabar. Tak apa. Pergi kedai depan 12 ringgit 8 kupang. Bang, kedai depan lagi murah. Kalau berarti aku baru nikah. Sabar! Pergi tengok mahal juga. Semua 12 ringgit 9 kupang. Sama kedai hanya nombor 1. Lagi depan. Tengok. No, 700 meter lah. Kita bang, semua mahal. Kita patah balik kedai nombor 1 boleh tak? Aku dah lah posak. Lidah punya panjang dah. Dapat ayam tak kira dah. Dia tak posak. Dapat. Abang tak dapat. Jomlah bang. Kita jenis tu lemah tu jom. Tapi muka macam debon. Jalan luar baru nikah kan.
Sampai kedai nombor 1 tu, kedai nombor 2 lah. Tengok ada Indonesia tu tengok saya dengan penat tu. Mas tengok mas tengok mas. Kita dah duk pengang. Aku bukan nak beli mas, aku nak beli baju. Kawan tu, enggak mas mau butuh apa? Kita dah pegang. Maki aku kau, udah maki. Mas mau butuh apa? Kita butuh mas. Kawan, mas mau butuh saya enggak mau. Ini kata abang, butuh tu bukan aku. Butuh tu maksudnya apa? Mana aku tahu? Kita dah menang tuan-tuan. Makcik pun gelak tu. Gelak tapi keluar ibu ni. Apa yang buat? Okey, apa ni? Tuan-tuan yang dikasihi, sebab tu kita ni tuan-tuan, sistem munakahat kita ada. Kita nak isteri solehah, suami soleh. Sebab tu suami yang soleh, dia pendengar yang baik. Isteri kita cakap, dengar tu kan? Ya. Abang faham. Tapi tak faham. Sebab tu, sistem munakahat cukup hebat. Bagaimana kena hormat mak mentua, pak mentua. Bagaimana kena hormat mak kita. Sebab tu orang perempuan ingat, bila dah kahwin, mak ayah dia bukan terputus semua. Tapi dia kena taat suami, dia kena taat mak mentua dia dengan bapa mentua dia. Keputusan suami, kalau betul, ikut. Kalau tak betul, senyap. Jangan bangkang lagi. Senyap dulu. Kemudian, proses slow-slow. Masa mana kakak? Masa tidur. Bang, abang cakap tadi tu tak betul lah. Ni janganlah kawan cakap-cakap turun. Mana betul? Itu yang problem. Masa tidur, suami lemah dah. Sebab dia tinggal tenaga batin dia. Tenaga ni cakap, dia pun, bang, abang cakap tadi silap lah bang. Kalau ikut pandangan saya macam ni, tengah tidur, suami tak akan bangun dah. Dia bila abang bukan ni. Itu cara strategi tuan-tuan, psikologi tuan-tuan. Cara nak teguh suami masa tidur. Jawabnya itu sistem munakahat. Kita ikut sistem munakahat kita kan. Sebab apa? Sebab nak jaga keturunan kita, anak isteri kita nak jadi soleh-solehah. Ini jangan adik-adik jumpa pasal malam. Dia pun pasal malam sungai dua. Allahu Akbar. Jumpa dekat traffic light, kawan tu potong. Kita keluar anak Muhammad traffic light. Allah. Tuan-tuan, ni jaga keturunan kita. Ada hukum had dah. Berzina macam mana? Cerita. Yang kelima, yang terakhir, menjaga harta. Jaga harta macam mana? Orang curi harta kita, kena ada hukum had. Kalau dah curi, kita letak 2 kupang atas tu. Orang masuk curi, tak kena hukum potong tangan. Dia ada syarat dah. Berapa ribu dia kena simpan tak mana. Contohnya, tabung ni, kita pintu tak kunci, orang main pecah, ambil duit dalam tu, tak kena tuan-tuan. Sebab tak kunci. Ni dia kunci elok, dia buh besi. Kemudian ada tu, apa sensor apa? TV, CCTV. Orang main pecah curi, dalam tu ada buah duit, tak kena potong. Dia ada nisab dia, kadar dia. Bukan senang tangkap-tangkap tu potong. Dah, dia ada kadar dia berapa. Itu diputuskan oleh majlis fatwa tuan-tuan. Berapa kadar kena potong tangan. Syarat dia macam mana? Kita sangkut baju, orang masuk curi. Dah. Kereta kita parking tuan-tuan, kunci duduk dalam, orang curi kereta. Walaupun harga dia 140, tak kena potong tangan. Sebab cuai. Sebab tu makcik kena faham. Ni kata potong tangan. Potong. Habis lah. Weh, gaji tu. Potong tangan dia. Kalau potong tangan esok, kalau betul lebih baik hantar mereka pergi kerja kelang bagus. Ni kata-kata ucapan ni menyebab terbatal akidah ni. Jaga. Yang kata tu siapa? Ustazah pun dah. Yang kata tu siapa? Ustaz pun dah. Kalau boleh jangan tuan-tuan sebut ucapan yang kita ni tak tahu hukumnya. Tuan-tuan kena faham. Ni menjaga harta dia. Sebab apa? Disebut di dalam Al-Quran. Dikata apa? Alam ya'lamu annahu man yu'adilillah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidan fiha dzalika khizyul 'adim.
Dia kata, tidakkah kamu mengetahui barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, baginya neraka Jahannam. Ini Allah dah tetap dah, hang lawan juga neraka Jahannam, kekal di dalamnya. Dan baginya tuan-tuan, kehinaan yang sangat besar. Rugi tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan kena ingat, ada seorang ulama nama Sa'id bin Ibrahim yang menulis buku tuan-tuan, bekas mufti kerajaan negeri Sabah. Dia kata, apabila tertegaknya hukum hudud ini ada dua, qisas dan takdir, maka dalamnya terlaksanalah akan 6 perkara. Pertama, hudud itu hukum zina. Zina ni tuan-tuan disebut az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah. Hukum zina ni tuan-tuan dia ada dua. Pertama muhsan, yang kedua ghairu muhsan. Muhsan ni orang yang dah berkahwin. Bila dah berkahwin, dia berzina, dua-dua berkahwin tuan-tuan, maka hukum dia kejam. Kita tanam dia, kita ambil batu, kejam dia sampai mati. Dia berkata zalim tuan-tuan. Saya nak habaq tuan-tuan, hukum gantung lagi zalim. Saya pernah masuk lawat penjara pergi ceramah. Saya tanya seorang yang jaga hukum gantung ni. Dia kata tali tu diimport daripada Jepun. Di belakang tu ada besi. Bila kena gantung, besinya akan patah tengkuk ni. Maka akan mati. Saya tanya mati tak? Ada yang sampai 20 minit tak mati lagi. 20 minit ni sebenarnya hukum gantung tu punya zalim. Nak 20 minit bayar. Tapi pancung garanti mati. Ada tak pancung tak mati? Pak! Kepala jatuh. Tak mati. Ya. Ada. Garanti mati dah. Tapi dia kata zalim. Allahu Akbar. Sedangkan hukum Islam ni Allah yang buat. Hukum ni manusia buat. Ni patah. Kalau nak mati tu, orang ada lagi. Dikatakan tuan-tuan, ada seorang daripada dijatuhkan hukum. Sebenarnya hukum tu bukan kena kat dia, tapi dijatuhkan hukum juga. Lalu dia dijatuhkan hukuman gantung. Di Kelantan, gantung sampai setengah jam tak mati. Tak mati je tu. Tak mati. Apa yang ni dah ikut lah. Dah benda nyawa tak boleh mati lah kan? Mati juga 20 setengah jam tak mati lagi. Tapi pancung Allah garanti matinya. Paling simple tuan-tuan. Sebab apa? Sebab untuk melaksanakan hukum Allah, zina. Zina orang yang muhsan, yang dah kahwin. Orang yang ghairu muhsan tak kahwin, apa dia? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah. Disebat 100 rotan. Sebab tu bukan angkat dia tu. Dia angkat tak lebih daripada ketiak ni. Sebab apa? Untuk nakalan cegahan. Nak tunjuk kata hang ni berzina, disebat di depan orang ramai. Letak orang ramai tu hang zina. Sebab bukan je tu. Macam saya guru disiplin, dia kata sobat, ustaz dia. Saya pernah sobat. Kena dia bengang kat kita. Sobat sakit, tapi saya tak pernah sebat di punggung, saya sebat di kaki. Sebab tu guru disiplin, hampa try sebat di kaki, dia tak ada bekas. Bila tak ada bekas, terbang dah tisu, bagi balik. Dia tak ada bekas. Saya guru disiplin, cengeng saya. Sebab saya seorang kuat. Kalau saya duduk di perhimpunan, budak tak mau masuk, lepas lari tu, lompat pagar, wah! Garanti jatuh pernah. Power suara aku, tuan. Pernah satu hari cerita tuan-tuan lah, dalam YouTube ada seorang budak, selong dah orang dah, lagi putih view dah. Okey. Tak bunyi dah. Halo. Ada seorang budak tuan-tuan, cerita dalam YouTube. Dia ni satu hari dia main sekolah saya, waktu malam dia curi wiring asrama. Bila dia curi tuan-tuan, dia ambil wiring tu, lari, dia jatuh, dia luka kaki. Dia bawa pergi jual kat Cina. Bila jual kat Cina, esok saya main, saya guru disiplin. Saya tengok tapak kaki yang dia pijak tu sama dengan itulah tempat yang dia jatuh tu. Saya pun perhimpunan, pelajar bangun, yang perempuan masuk kelas, yang lelaki tunggu. Saya pergi kat budak tu. Sebelum saya pergi kat budak tu, saya telefon mak dia dah. Ni mak Fadil ke? Ya. Fadil hari ni makan lauk apa? Dia kata nasi lemak. Oh, nasi lemak. Lauk apa lauk? Lauk sotong. Sampai sotong tak? Ya.
Okey, baik-baik. Dia pakai seluar sepeda warna apa? Dia kata warna merah. Baik. Kasut Fung Kiong, smoking warna putih, bawah hitam. Okey, saya pergi kat dia. Fadil, hang curi wiring dekat asrama dia. Takkan dia nak mengaku? Mana nak tahu? Budak kalau mana nak tahu, tu tahu lah. Hang jangan bohong, aku tahu. Hang hari ni makan nasi lemak dengan lok sotong sambal dia. Awak aku terkejut. Macam mana Ustaz tahu? Tak tahu apa, aku telefon mak dia lah. Hang seluar sepeda warna merah dia. Ustaz tahu. Hang kasut Fung Kiong, bukan putih, bawah hitam. Betul? Betul. Hang curi tak? Saya curi. Bila saya curi, saya penampak. Hutan tak ada apa penampak. Apa nak try mai? Di sebelah 20 kilo ni bang. Kena tu. Saya bawa dia. Hang curi kan? Wayar ni hang curi berapa hang jual? Ustaz, wayar ni harga berapa? 60,000. Dia jual 60 ringgit. Saya telefon polis dia bawa tuan-tuan pergi masuk lokal. Kemudian bapa dia hantar sekolah tunas bakti. Masuk tunas bakti, saya pun tak jumpa dia. Hampir 6 tahun. Dah hampir 6 tahun tuan-tuan, tiba-tiba saya nak pergi sekolah. Dia salah, cikgu sekolah ni naik motor lah, kapcai lah. Meter, ada tak ada, sama lah, tak bergerak. Satu hari pergi sekolah, balik-balik, motor saya mampu, minyak tak ada. Saya, ya Allah, siapalah boleh dibeli minyak ni. Tahan, siapa tak berhenti. 6 tahun dah tuan-tuan. Budak yang saya tampak 6 tahun dah. Tiba-tiba, dia main naik motor RAZ. Dia main berhenti. Ustaz! Budak ni. Boleh tak? Kita nak minta tolong. Minyak habis. Takkan minyak habis? Belum. Minyak habis. Apa orang naik motor tak tengok meter? Meter mampu. Ustaz naik. Minyak dah kan? Motor dia jalan. Boleh. Naik. Saya pun naik. Budak yang saya tampak ni, dia guna kaki dia. Dia tolak motosikal saya sejauh 11 km. Oh, lemah kan? Nampak. Oh, sampai dekat stesen Petronas. Dia tolak laju. Saya pun tolak. Dia tolak. Dia pun belah. Belah. Awak. Tuan-tuan, 2 hari lepas tu saya jumpa dia. Terima kasihlah, tolong tolak motosikal saya. Apa Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah macam mana? Saya dah jadi manusia. Saya manusia macam mana? Saya kerja kat KL. Betul tak kerja KL? KL tu Golak Penaga, bukan Kuala Lumpur. KL dekat Penaga, maksud dia ke laut. KL tu ke laut, bukan kena lembu ke laut. Saya kerja kat laut, tapi saya tak pernah tinggal sembahyang atas perut. Anak saya 3 orang, semua hafal Quran macam anak Ustaz, saya dah jadi manusia. Masya Allah. Sebab apa? Dengan penampak tuan-tuan. Ni dalam Islam dia tak ada penampak, dia ada hutan. Cikgu boleh hutan, tapi sekarang kalau hutan tak boleh beladak. Dia kata apa? Bila hutan report dekat mahkamah, orang yang kena hutan dan orang yang hutan masuk penjara. Allah. Sedangkan sistem Islam tuan-tuan, boleh hutan. Yang orang yang memuasal yang tak kahwin, syarat jangan angkat lebih. Macam tu ya, selalu hutan. Sebab apa? Untuk cegahan. Dia kata zalimnya, sebenarnya tak zalim bang. Inilah sistem yang cukup elok. Sebab apa? Disebut dalam Quran. Dia ada berapa ni? Oh, tu ya. Tuan-tuan yang dikasih dan dirahmati Allah, itu zina. Seterusnya, apa dia? Hukum khazaf. Tuan-tuan tak khazaf inilah sepatutnya dikenakan kepada Saiful Bukhari. Kan, Saiful Bukhari kan, dia apa? Allah, tuan-tuan, saya bersumpah di hadapan Multazam bahawa saya telah diliwat oleh Datuk Seri. Hampa pergi Mekah, kalau pernah pergi tawaf, dia angkat sumpah tu tuan-tuan depan Multazam, tetapi sebelah sana ialah makam Ibrahim.
Sebenarnya tuan-tuan, kalau bersumpah depan muntazam, makam Ibrahim belah sana. Tapi kita tengok dalam video tu, makam Ibrahim duduk belakang. Nampak sangat menipu. Tapi orang Sungai Duri sokong, bengong dia. Orang sumpah. Dia sumpah, dia buat macam flashback. Tuan-tuan, tunjuk gambar. Sumpah depan muntazam, nak duduk pun tak boleh bang. Nak pergi duduk tu orang tolak terpelanting. Dia boleh relax ambil gambar. Saya bersumpah. Tu pun kena tipu. Cerah terang orang duri pun kena tipu. Tambah ada duri, tuan-tuan. Tuan-tuan, sebab itu orang yang bersumpah, tetapi dia ni tuan-tuan tak ada datang bukti 4 orang saksi. Orang yang bersumpah ni tuan-tuan, kalau tak dapat datang 4 saksi, dia boleh disebat 80 sebatan. Ini hukum khazaf, tapi tak dilaksanakan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tak ada hukum had ini, hukum hudud ini. Begitu juga hukum syarbul khamar, minum arak. Orang yang minum arak tuan-tuan dapat bersalah dia boleh disebat minimum 40 sebatan ataupun 80 sebatan. Ni sebab di khalayak ramai orang yang minum arak. Sama juga tuan-tuan dengan orang yang minum memabukkan yang lain. Arak ke ketum ke apa. Lagi apa? Di antaranya ialah mencuri, dikerak tangan. Nak kerak tangan bukan senang, seperti yang saya sebut. Mestilah benda tu cukup nisab. Mestilah di tempat yang tertutup, dikawal sebagainya. Orang curi baru kena, tuan-tuan. Kemudian apa? Kemudian 2, 4, 5. Yang kelima ialah murtad. Man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang menukar agamanya, bunuh dia. Ini hukum Islam. Dan yang ke-6 ialah dirobah, iaitu orang yang merompak. Masuk rumah kita, rompak. Buat keluar barang habis dengan senjata, tuan-tuan. Dia dijalankan 4 hukum. Pertama, hukuman mati dengan dipancung. Yang kedua, perompak ini ialah disalib di tiang. Yang keempat, yang ketiga ialah apa? Dipotong tangan dan kirinya, kanan kanan, kaki kiri. Ini hukum. Yang keempat, orang yang merompak juga dibuang negeri mengikut kadar rompak dia. Sistem Islam ni cukup elok, tuan-tuan, tapi orang tak main. Kamu buat. Yang ketujuh, sistem Islam hudud juga ialah burah. Burah tu apa? Orang Islam yang lawan kerajaan Islam, bukan kerajaan Barisan Nasional. Woi, kerajaan Islam. Aku sebut ni, apa nak marah-marah? Bukan kerajaan Barisan, kerajaan Islam yang mendaulatkan hukum Allah. Kita lawan dia, maka nama dia burah. Kerajaan boleh hantar untuk tangkap kita. Tuan-tuan tahu peristiwa Memali, Ustaz Ibrahim Libya dikatakan burah. Dihantar tuan-tuan tentera dengan FRU masuk rumahnya, ditembak dia di hadapan isterinya sehingga terburai perutnya, mati depan isterinya. Sedangkan dia seorang ulama yang mengaji di India, kemudian pergi Mesir, kemudian pergi Libya, balik tuan-tuan buka madrasah Islahiyah Diniyah, mengajar agama. Tetapi dia tuan-tuan tak disukai sebab pidato dia cukup menggerunkan mereka. Dihantar tentera FRU, ditembak dengan machine gun, terburai perut, syahid dia di jalan Allah. Ini bukan burah. Burah tu kerajaan Islam yang mendaulatkan hukum Allah. Kita pergi lawan, yang ni layak diserang balik oleh kerajaan. Tapi kita nampak Allah zalimnya. Bang, saya pernah baca khutbah, saya cerita ni satu-satu. Tiba-tiba tuan-tuan bangun dalam khutbah tu seorang mama, Ustaz, ni apa hudud-hudud? Dia kata kapal seng pun tak suka hudud. Dia kata kapal seng. Saya kata abang telah tanya soalan, abang telah lara dalam ucapan abang. Hari Jumaat ni habis. Dia kata lara mampus dia punya kurang ajar lah. Kemudian saya kata abang, saya nak bagi analogi macam ni. Abang, sebelum tuan-tuan nak dengar analogi ni dan abang nak dengar analogi ni, saya nak istiharkan untuk kita buat kutipan derma. Kutip lah. Halo, kita nak buat halo, kita nak buat kutipan derma. Sebab apa? Sebab